Okay, Assalamualaikum gang. Welcome back to my channel. Video kali ni aku nak terjah satu kedai ni. Kedai nasi Padang Nur Hayati. Ni kedai dia depan ni. Depan ni. Sekarang ni musim hujan. Jadi berhati-hatilah di jalan raya. Review orang sini nak kabur sedap. Harga tu ada kata pricey lah. Jadi sekarang ni aku akan beritahu yang sebenar. Jom saksikan video aku sampai habis. Okay, ni kedai lauk ya. Banyak kot lauk ya tu. Lauk-lauk ni nampak jadi. Masih bau jadi. Ni berkonsepkan dia nasi Padang Indonesia. Ambil sendiri macam mana? Ambil sendiri. Ambil kan? Abang nak makan? Makan. Betul lah. Okey. Dah makan dah? Makan sekali. Oh, tu. Ayam ni. Keping saya betul kosong saya seorang tu. Keping saya betul kosong saya seorang. Tolong ni. Okey gang, ni aku ambil bergedil, ayam masak belado, lepas tu ada ubi goreng, ada terung, keting, tu sayur tu lah. Lepas tu ada menu lagi spesial sini, sate tapi tak ada. Lepas tu dengan bakso. Dia berkonsepkan Indonesia Padang-Padang tapi tak ada sayang. Sedih. Ini tengok aku rasa tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni aku rasa okey lah, biasa je lah, biasa. Nak kata wah sangat tu biasa. Ni keting bismillah. Keting dia agak liak sikit lah, liak. Bergedil pula, rasa bergedil dia. Bergedil. Borong lepas tu macam okey dah, boleh diterima dekat. Habis tak ada lah wow. Okey dah, sedap. Sambal lada dia ni manis. Okey. Pedas dia manis dia. Ni terung masak belado.
Tak. Okey, alhamdulillah geng, aku dah selesai makan. Overall aku boleh bagi 7 per 10. Ya sedap. Tapi apa kata? Aku letak high expectation, jadi rasanya biasa je lah macam banyak-banyak kedai ya. Sedap. Okey. Apa pun boleh lah kalau nak makan sini. Okey, kalau awak suka video aku vlog makan macam ni lagi, jangan lupa untuk support aku dengan cara subscribe aku punya channel, like, komen dan share. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.